Selalu orang makan serawa durian, tapi kali ni Kak Nan nak share serawa buah kuinin. Menu orang kampung lah ni. Kak Nan dibesarkan di kampung. Bila ada buah kuinin masak macam ni, Kak Nan akan jadikan dia serawa ataupun sambal dengan sambal belacan. Buah kuinin jiran Kak Nan bagi dari Kedah. Kak Nan hiris-hiriskan dahulu. Halus-halus, racik halus-halus kata orang. Untuk bahan kuah serawanya, Kak Ana didihkan santan pekat bersama dengan sedikit gula untuk rasa manis. Kita masak didih dalam mangkuk kecil, periuk kecil, dan rasakan dengan secubit garam untuk memberikan rasa lemak pada santan, dan Kak Ana masukkan seikat daun pandan yang Kak Ana ambil belakang rumah. Buah kuinin yang Kak Ana racik tadi, biji dia masih banyak serat dalam tu ataupun sabut pada bijinya. Kak Ana masukkan sekali ke dalam kuah serawa. Masak sampai mendidih, kemudian tuangkan kuah serawa dengan biji kuinin tadi ke dalam hirisan buah kuinin yang dipotong halus. Sedap makan, sejuk. Serawa buah kuinin.